Akhir sekali kita nak buat macam ni untuk siapa naknya? Nak bagi orang ramai, rakyat biasa rasa lega. Hak tu lah. Dan nak tolong tu biar masa ada jawatan. Sakit tu kalau kencing manis, darah tinggi, lemah jantung, gout, segala macam lah. Hak tu tubuh tak sihat lah. Negara pun macam tu juga. Nak tahu negara sihat atau tidak, yang pertama, tengok pertumbuhan ekonomi dia. Dia akhir sekali adalah soal keupayaan kita mengadakan dana. Ya. Hak tu kami tadi baru habis mesyuarat Jumaat hari Jumaat, bila Parlimen kita buat hari Jumaat terus ni. Pukul 12 tadi Jabatan Perangkaan keluarkan statistik ekonomi negara kita. Dia kalau nak tahu tubuh kita ni sihat atau sakit, tengok BP, tengok gula. Ukuran lah. Kalau BP pun terkawal, gula pun elok, kanan semua, tak ada penyakit apa semua, tubuh sihat lah. Begitu sebaliknya, tubuh yang sakit tu kalau kencing manis, darah tinggi, lemah jantung, gout, segala macam lah. Hak tu tubuh tak sihat lah. Negara pun macam tu juga. Nak tahu negara sihat atau tidak, yang pertama, tengok pertumbuhan ekonomi dia. Kalau terus bertumbuh 4%, 5%, 6%, sihat lah. Bukan kayu kok kita, ni kayu kok antarabangsa lah. Kita negara, satu pada negara di dunia. Baik. Yang kedua, kayu kok dia apa dia? Ringgit kita. Oleh kerana semua mata wang dunia diikat dengan Amerika, maka sihat atau tidak ekonomi negara, kayu kok dia ialah kedudukan ringgit kita. Lagi banyak orang beli ringgit kita, lagi kuatlah. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah kadar inflasi. Kadar inflasi kita kalau rendah, katalah 1.4%. Kadar inflasi ini maksudnya tahun sudah kita beli satu barang harga 100. Bila inflasi 1.4, hari ini bermaksud barang yang 100 itu sekarang harganya RM100.04. Naiklah, naik, tapi naik RM1.04 dalam masa setahun. Kalau inflasi 6%, maknanya tahun lepas 100, tahun ni naiklah, naik RM106. Tu aja bacaan inflasinya. Jadi kalau 1.4 maknanya sehat sayang-sayang lah. Baik, apa lagi? Negara kita ni negara dagang. Banyak mana kita jual barang keluar, banyak mana pula kita beli barang masuk. Jadi jumlah ni kita panggil trading volume, jumlah dagangan. Kita lah ni tambah kali mencecah lebih 3 trilion. Maknanya ekonomi sangat sehat. Pengangguran, kayu kok pengangguran dunia ni ialah kalau pengangguran itu kurang 3%, itu dianggap sebagai guna tenaga penuh. Dianggap tak ada orang, tak ada kerja. Kalau tak ada, maksudnya dia tak mau kerja. Dah. Kayu kok, panjang lagi lah kayu kok nak tahu negara sihat atau tidak. Hari ni pukul 12 tadi, Department of Statistik keluarkan angka. Yang terakhir, pertumbuhan ekonomi kita kuartal 4, maknanya suku keempat tahun lepas, melepasi 6%. Tak pernah 3 tahun ini melepasi 6. Tapi kuartal 4 last year melonjak lebih 6%. Inflasi kita tinggal 1.4, ringgit kita sudah mencecah 3.9, bawah sikit. Jadi maknanya ekonomi sehat. Bila ekonomi sehat, maka keupayaan kerajaan untuk kutip duit itu bertambah. Bila duit bertambah, macam mana cara kerajaan agih ialah dia boleh agih projek mega, boleh. Dia juga boleh tumpu kepada rakyat kecil, boleh. Bagi tunai, boleh. 100 tu boleh pakai kad. Ni hebatlah. Hebat tu. Seminggu pertama tu dekat 250 juta ada orang belajar, daripada 2.2 lah. Belajar apa ambil? Tak ambil selalu ambil apa? Right, minyak masak ambil lah. Asas lah.
Ada orang cadang kat kerajaan, cuba senarai hak tak boleh. Hak lain semua boleh, dia kata. Hak tak boleh apa dah? Rokok, kotor. Itu janganlah, minuman keras. Hak lain bagi ya, dia kata. Ada juga, dia suruh kerajaan senaraikan negative list dia bagi. Buat masalah dah, kita tak cadang lagi. Kita kata hak boleh dulu. Ya. Tahun lepas, kita peruntuk 2.2, 95% belanja. Setiap 100 orang ada dapat 100, dalam kad pengenalan 95 orang belanja. Hak tak belanja 150 juta ringgit. 5% tu maknanya dia tak belanja 150 juta. Hak tu Kementerian Kewangan ambil balik. Tapi bukan masuk dalam tabung perbendaharaan, betul apa? Yang tu dia bagi balik. Keluarga yang ada anak cacat atau kelainan upaya, dia bagi kat Jabatan Kebajikan Masyarakat, dia bagi. Atau ada kalangan rakyat yang kemalangan, lepas tu kena masuk besi dalam kaki, dia panggil peranti perubatan. Itu kita buat pula. Siapa yang perlukan, ini pakai duit, bagi balik, tak sentuh. Hak kita jimat daripada minyak. Saya kita kata orang Bangla hang tak boleh beli minyak murah. Orang Indonesia, orang Nepal, semua tu tak boleh beli minyak murah. Jadi kita jimat 800 juta tahun lepas. Bulan 10, bulan 11, bulan 12, 3 bulan tu. Jadi buka sekolah baru ni, semua budak sekolah darjah 1 sampai tingkatan 6, kita bagi RM150 seorang. Kalau ada seorang tu, satu keluarga ada 4 orang, 600. 4 orang tu 2, 3 habis lah. Dia ambil lah. Nak pergi ambil lah lagi. Jadi kita ada berapa juta? 5.2 juta pelajar. Jadi kita belajar 800. Di Kedah kita ada 754 sekolah. Kita ada 336,000 pelajar. Buat kita bagi 150. Anda beli baju sekolah, lepas lah. Kasut, lepas lah. Keluar selok sukan, lepas. Jadi cara kita urus tak nak cukai pun, kecuali sinteks lah. Cukai arak, cukai rokok, kita naik lah. Hak lain dah. Hak lain kita kawal perbelanjaan. Polis kita, polis marin, agensi penguatkuasa maritime di laut, custom kita, SPRM kita, kuat-kuasakan undang-undang, seluduk jangan masuk, barang kita jangan keluar. Jadi kita selamat 15.5 bilion. Dulu bocor, lah kita dapat selamat. Kita guna hak tu untuk tampung. Itulah cara menguruskan kewangan negara. Nak jaga duit negara ni macam jaga darah dan sebatang tubuh. Kalau terkerat, terpotong, darah keluar memancut, lemahlah tubuh tu. Bukan sedikit orang mati kerana darah keluar ni tak terkawal. Begitulah kewangan negara. Kalau boros, bocor, iri, overspending, rasuah, maka mengalir keluarlah duit, maka lemahlah negara. Nak tolong penjajah masa bila? Tak ada anak. Baik. Jadi begitulah sikit sebanyak ucapan saya. Dia tak ada lama, lebih pada khutbah lah kan? Jadi dia hak ni, kalau khutbah tadi dia ada rukun dia, puji-pujian pada Allah, selawat dan Nabi, baca ayat Quran, pesanan bertakwa. Hak ni adalah rukunnya juga ekonomi negara, cara mana kerajaan belanja, cara mana kerajaan adil. Begitulah rukun ucapan. Jadi terima kasih. Apa dia kesimpulan dia? Yang pertama, hal yang disuara oleh Yang di-Pertua tadi, saya syorkan supaya melalui Datuk Bandar, dan dia akan terus dengan saya. Saya Hairul, orang kena setiap Hairul. Duduk situ buat apa? Pasal apa duduk situ? Nak tolong benda-benda lagu ni lah. Boleh? Jangan kata boleh, hang tak buang, jaga. Okey? Dengar apa dia kata boleh ya? Berapa hantar saya nanti, saya hantar ke dia, tak jalan cari dia. Pasal saya tahu duit banyak mana mereka ada. Kalau tak ada lah yang tu Hairul, bagi tahu lah. Kita cari tiap cara lain. Tapi soalnya, tadi orang 19 tapak. Jangan buat semua sekali lah. Bagi keutamaan insya-Allah. Pasal saya nak kena minta juga, penuhi juga beberapa perkara dia lagi. Ada lagi. Jadi itu
kira ketetapan kita hari ni lah, kira resolusi tanduk lah maksudnya. Dia kira satu resolusi tanduk lah. Itu begitu. Terima kasih banyak. Tahun lepas Tok Rafa hubungi saya, dia kata ada tak peruntukan hujung-hujung tahun, sebab dia kata ada satu kawasan tapak penjaja belah tanduk ni, dia nak naik taraf sikit lah. Saya semak dengan SDO, Alhamdulillah ada, dan mereka ambil tempoh dalam sebulan lebih, sikit aja siap. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Rupanya dia boleh bagi manfaat pada beratus penjajah. Itu kita terasa bahawa kesannya tu kesan segera. Jadi bila Nazri kata ada lagi kawasan-kawasan macam ini, insya-Allah saya nak sebut, Datuk Ghaffar akan maklum pada saya dari masa ke masa. Saya akan tengok peruntukan di bawah SDO atau mana-mana peruntukan, insya-Allah secara berperingkat Nazri. Cuma bagi makluman, nak utamakan kawasan mana. Sebaik-baiknya kawasan yang meriah, betul lah. Kita naik taraf, tujuan dia supaya bagi keselesaan. Kalau sebelum Nazri masih ingat, mula-mula Perdana Menteri naik masuk pejabat, antara program awal dia adalah dia berucap Hari Penjajah Kebangsaan di Kuala Lumpur. Dia kata impian dia lah, dan menteri ni dia kena ada impian dia. Dia kata di tengah-tengah bangunan tinggi di kota raya, dia berharap di celah-celah bangunan tu ada tempat orang kecil cari makan. Tempat tu mesti bersih, bekalan airnya ada, bekalan elektriknya cukup, dan peluang untuk orang kecil ni turut berpeluang untuk mencari nafkah. Itu yang dia sebut. Alhamdulillah, bermula hari itu, Datuk Bandar waktu itu dan sekarang juga, banyak tempat yang berubah. Dia bagi peluang, kalau ada yang tapak semasa diperbaiki. Sehinggalah Ramadan ni di Kuala Lumpur banyak lokasi penjajah meniaga Ramadan. Dia pastikan satu tapak tu dengan cah lebih 400. Sini berapa kata apa? Lebih kurang 400 juga. Ya standard lah, lo start sama Kuala Lumpur maksudnya. Itu kita tabik kan. 355 apa hebat lagi, kurang RM5, kurang RM45. Okey, itu hebat. Jadi mari kita setuju begini, penjajah mendamping rapat dengan Datuk Bandar Ghaffar akan hubungi saya dari masa ke semasa. Saya yakin kalau kita buat cara berperingkat, kita mampu untuk sudahkan naik taraf, dan kita percaya bahawa ini akan jadi satu inisiatif yang tersusun dan terancang. Datuk Ghaffar maklum saya juga, baru 2 hari lepas saya pergi pula di Alustaf juga, di UTC. Ghaffar saya pun balik tu terus saya beritahu Perdana Menteri. Dalam jumlah yang Datuk Ghaffar sebut dengan saya tu, dia kata hak tu ada peluang cerah lah Datuk Ghaffar. Ada peluang cerah. Sikit lagi kan, kita nak push sikit aja lagi. Saya tak berani cakap kalau tak ada berita baik kan. Jadi saya akan kekalkan immigration di situ, saya akan kekal jabatan pendaftaran di situ. Hopefully bila kita baiki keadaan fizikal dia akan jadi tarikan untuk penyewaan lain. Akhir sekali kita nak buat macam ni untuk siapa naknya? Nak bagi orang ramai, rakyat biasa rasa lega. Hak tu lah. Dan nak tolong tu biar masa ada jawatan, ada kuasa, ada sumber. Hak tu lah. Tumpang ada tu buat. Hak tu aja. Tak lebih tak kurang daripada tu. Dah kalau nanti tak ada apa dah, anda cakap apa lagi dah. Jadi saya bagi tahu kawan saya termasuk di SDO, biar jelas lah kita punya tanggungjawab kerja buat ni, biar jelas. Dan kerana ikhtiar kita tu nak jadi sebab, maka dalam konteks majlis kita hari ini penjajah mendapat tempat yang selesa. Kalau tidak, dia meniaga tepi jalan, dia pacak ikut dan
sampah buang dalam parit, kemudian sesak jalan raya. Jadi Ketua Bandar pun semua, ahli majlis pun duk kira firefighting tak habis-habis. Tapi kalau ada perancangan yang lebih kemas macam ni, apa-apa tong sampahnya, tapaknya tak lecah mana, orang yang nak mai makan pun selesa, nak berniaga pun rasa gembira. Suasana persekitaran pun tunjukkan bahawa ada perbezaan, ya, dengan inisiatif-inisiatif ini.